Hello guys. So sekarang ni kita orang kat Bordeaux dekat Airbnb untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri 2025. So kita mula dengan bilik, mesin basuh dan tempat air dan juga tangki air. So adalah mop, ada apa nama dia, vacuum. Wala, ni pintu masuk merah. Okay, yang ni dapur dia. Dapur dia besar weh. Dapur besar juga lah. So ni tempat nak memasak. Dan ni ada sinki. Dan dia punya peti ais. Peti ais dia besar. So next, ni ruang tamu. Tengok ada berapa orang. Kita orang berenam makan. Berlima je sini. So ni ada barang-barang nak masak malam ni. So lah, nantikan juadah Hari Raya pada esok hari. Sini Ilham, Rika. Hai. Pasal ni vlog kau. So next kita adalah bilik kita orang. Bilik pertama. Aku dengan Ilham punya bilik. So ni ada bilik privet, tak boleh masuk. So next adalah bilik air, bilik mandi. Besar weh bilik mandi dia. Sumpah besar. Ni kalau banjir juga tak tahulah. So next kita ada dia punya toilet. Toilet dia comel je. Apa ni yang skill issue lah aku. Tak pandai kawal. So lah, ni adalah dia punya toilet. Ni bilik Pika. Padahal dia seorang je. Patutnya dia yang kena tidur dekat depan tu. Okay, dah itu saja house tour untuk kita hari ini. Ada hamba Allah memanggil saya. Let's see if it's jadi or not. Guys, so adalah ni adalah juadah pertama yang akan ditunjukkan di depan halayak ramai. Aku dah korek lah. Hey, bila kau makan ni? Aku dah makan dah gila. So guys, dia dah buka puasa dah. Kau tak yang ada bintik-bintik dekat tepi tu. Tu macam aku rasa aku nak potong dia jadi 4 segi. Ini resepi Khairul Amin ke bukan Khairul Amin? Ni aku campak-campak ya. Campak-campak. Resepi campak. Dia sikit lah bukan Khairul Amin. Tak apalah guys. Yang penting jadi guys. Okay lah. Gula dia pun aku masak tak sama semua. Kena buat banyak kali sebab sukatan Khairul Amin tak betul tu. Nampak? Sorry. Nanti sensor. Tidak. Sebagai kita akan potong-potong, kita makan lah mana yang sihat. Kita potong lah, kita potong jadi kecil. Kita potong jadi bulat. Wala. Weh. Berani kau. Aku nak takut. What happened guys? Kau Tak tengok ada ni. Tak apalah, tak apa. Banyak kan? 1, 2, 3. Sabar. Sampah. Okay, bismillah. Dia berair tau. Aku selalu fail tau benda-benda macam ni. Okay, bismillah. Okey lah. Cuba letak atas ni lah. Cantik siap. Maaf lah tepi-tepi tu tak cantik sikit. Tak apalah. Disclaimer, saya buat selama ni jadi je. Tak tahu kali ni saya buat waktu sahur. So dia macam Kau buat sahur pasal apa lah. Lagi satu guys. Besar juga peti ais dia. Ni second dia pudding. tak ada coklat. Dia basically Napoleon pudding. Terawakam atas. Wow, Napoleon pudding. Chocolate. So nice. Macam ni je lah. Nanti potong-potong lah. Okay, nanti kita akan potong. Dia nak tunjuk je lah. Aku nak tunjuk je. Aku buat tadi pagi guys. Buat pagi tadi? Pagi tadi semua ni ya. Kau ada warna-warna apa? Aku hijau. Memang tak payah baju Arisha. Baju aku tak suka. Jadi aku pindah baju Arisha. Masih Arisha. Aku warna Sponsored by Arisha. ni dah dirakam lah dia. Wanita ni rindu Arisha. Tak pun. Arisha. Allahu Akbar. So mari kita dengar lagu raya baru. Kami budak Gen Z. Dia not bad lah. Tapi suara dia Tapi better dari ni lah. Apa nama dia? Ali Shukri. Ibu ayah okey. Anak-anak okey. Dia buat konsep pula kat sini guys. Yang paling okey di hari raya. Putih
Kenapa kau menyanyi? Tahun ni kita punya tema is warna kelabu. So baju ni mak aku beli dari Where is that? Karya Zara, CZ. CZ. Seza bu. Okay, next. Sabar. Samping pula kita warna ni. Wow, warna hijau. Ini Emerald. Biru hitam. Tapi dia Cantik kelabu tu. sikit. Tapi dah koyak sikit. Cantik. Koyak sikit. Alamak. Koyak pula. Tapi tak apa, kita nampak ni. Kita macam ni. Wah. Style. Disclaimer, bukan baju saya. Saya ada baju. Nampak ya? Okay. Hijau lagi. Tahun lepas pun hijau. Ni baju Arisha sebab saya tak suka baju saya tahun ni. Jadi saya tak nak pakai. Shout out to Arisha. Tudung pun tudung Arisha. Ya. So saya tak ada tudung yang matching dengan ni. So yes. Okay, next kita ada peserta terusnya Afif Nazrin. Ini adalah baju raya saya. Warna ungu tahun ini. Alhamdulillah. Bersama samping hitam dan daripada Jenny Martino. So sekarang Afif tengah baking. Dia dah habis baking dah. Nampak pisang hancur guys. Macam mana nak zoom? Tak boleh zoom. Bukanlah bongok. Janganlah bongok. Wala. Yang Afif dah masak tadi. Time subuh tadi lepas sahur. Lepas subuh pula. Yang kita dah nak. Ni apa weh? Dah turun baru reply. Ni nak buat sambal kentang untuk sambal daging. Right now we are going to buka puasa for the last Ramadan of 2025. So kita orang kali ni berlima saja. Tadi kita orang tengok live Moske de Paris. So macam dah officially raya. Kami budak Gen Z. So guys, nantikan kita orang makan kat mana untuk malam ini. Guys, so inilah bodoh. Macam limau. Okay guys. Okay. So untuk azam raya ni, saya berazam supaya semua orang raya dengan family dia. Saya berazam? Saya berharap bongkok. Saya message untuk orang yang beraya di Malaysia, Profit Biang dengan family. Astagfirullah. Oi, sumpah tiba-tiba pula dia melukis bahagian menconteng arang. Inilah vibe bodoh, vibe Zamzuri. So sekarang kita dah sampai kedai bibimbap. Last berbuka 2025. Saya bibimbap ini dah. So kita nak tunggu ada tempat. So nantikan apa yang kita boleh makan. Semua boleh makan. Ya. Kecuali arak tak boleh lah. Kuih dari Malaysia. Sedap tu. Nak. Shout out to Shout out to Afif. Thank you for bawa ke Afif. Ya. Aku seorang je makan. Aku seorang je makan weh. Boleh. Kan kita orang dah tunggu makanan. Kedai ni so besar, dia cantik. Yang ni yang dia kacang-kacang kan? Sedap tu. Sedap. Dia kan makan tubuh-tubuh. Muka lapar. Muka-muka puasa Ramadan. Kita makan. More guys. Ni apa nama dia? Yuzu bingsu. Dia cakap user tu Hariko Rouge. Yes. Masam
Rasa masak. Tak macam ice cream Solero. Rasa lah Solero. Siapa buat reaction juga lah. Masam je benda ni. Rasa apa? Dia macam rasa pure lemon. Dry tak ada reaction Kau tak boleh raya lah, tak apa. Macam ni guys. Aku tak tahu sebenarnya, aku tak tahu, aku tak TikTok. Macam mana? Macam ni? Tadi masuk video tau. Tunjuk aku. Sekali. Lajunya. Tahu velocity kan? Okay, ni ajar guys. Dah raya ni. Kak Jom marah weh. Kak Ngah marah weh. Kat kamar dah. So guys, kita dah balik. Kita dah balik Airbnb kita. So lepas ni aktiviti kita akan Siapa masak dulu ni? Aku nak. kita akan masak lah. Semua benda ni akan transform jadi makanan. Awas aku dah makan banyak. Dah. Ini dah jadi comel. Kau dah tak? Sedapnya. Nak lagi? Dah habis. Weh. Dah habis guys. Sebutir satu je. Pemurah sangat weh kat sini. Ini stesen Demang. Apa? Stesen Demang. Boleh lah bro. Nampak siut. Tu aku cakap dia masak, dia masuk-masak ni. Kita buat yang ni lah, kita buat yang ni. Nak ke? Boleh mang? Haa. Boleh? Mari kita bungkus buras. Tapi aku tak sure lah buras ni kenapa. Aku lama sudah biar. Jadi kan dia kering sudah. So I don't know. Macam Mazin tu kan masih tebal sikit kan? Betul. Itu bukan lepat pisang. Bukan. Ni dah bukan tali rapia, ni tali main. Tak ada tali rapia. Tak wujud dekat Prime. Tak wujud. Tapi roti bukan fermentation juga. Bonjour. Ok, ici on est avec la session d'Ilam. Ok, je vais témoigner quelqu'un pour demander ce qu'ils sont en train de faire et c'est quoi les étapes, tout ça. La première personne, c'est Afika Batrisha. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites? Bonjour. Maintenant, je suis en train de ikat de buras. Ok. Ça s'appelle buras. C'est quoi le bourras? C'est comme le... Comment on peut Du riz. Riz gluant. Riz. Normalement, là-bas, c'est le riz gluant avec des laits de coco. C'est pas de riz gluant, c'est que de riz. C'est que de riz normal avec le lait de coco. Blanc. Oui. Avec lait de coco. Après, on va mettre dans la feuille de banane. Oui. Voilà. Il faut d'abord mettre le riz avec du lait de coco, ce que vous avez déjà mélangé, dans la feuillette de banane. Après, on va fermer comme ça. Comme ça. Voilà. Je sais pas comment on dit ikat en français, mais... Aku lupa siap. Alors, on va témoigner la deuxième personne. C'est la personne très spéciale. Quoi? Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Maintenant, je fais le lemang. Tu fais le mang? Oui. Comment tu l'as fait? C'est facile. Hein. Tout d'abord, D'abord, on met la feuille de banane ici. Comme banane. ça. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est bon. Qui n'était pas ma sœur. Du coup, on utilise encore la feuille de banane pour la deuxième fois. Et on prend un petit cup comme ça. Et on met notre feuille de banane là-dedans.
Après, tu prends ton riz gluant, ici. Tu mets dans ton cup jusqu'à 3 sur 4. Après, tu mets... Ok. Selamat Hari Raya guys. So hari ni kita dah berpakaian baju Melayu. So kita ada Zam warna hitam. Kita ada Hazri warna pink. Kita ada Afif warna ungu. Kita ada mana Fika Batrisha. Ya, dia tengah pick up lagi. Saya dengan stres. Yeah. So kita nak tunjuk makanan kita yang diorang dah prepare. Saya prepare sikit je. Semalam diorang prepare, kita buat cornflakes madu. Ini kita ada rendam by Zamzuri. Zamzuri masak rendam daging. Nampak tak? Sedap. And kita ada lemang from Hazri. Nasi impit sponsored by Afif Ilham. Kita ada ayam masak merah, ayam masak lengkuas. Kita ada kuah kacang. Kita ada nasi minyak tapi kita tak ada pewarna, tapi okey lah nasi minyak. Lepas kita ada kuih muih daripada Mak Afif. Shout out to Mak Afif, thank you bawa. And kat dapur kita ada kita tengah masak buras. Buras finally siap pun. Kita punya tuan putri. Damn. Ni apa ni? Sarjan Hussein. Ada mesin? Ni tu sumpah nak rasa yang ni. So guys, nanti kita jumpa lagi sesi bergambar pula dan sesi makan. Tutup. Belum apa-apa lagi guys. Tengok ni. Belum apa-apa lagi dah. Dah kotor dah. Tak ambil gambar lagi ni. Nampak sangat. Banyak juga yang hangit. Satu je siap. Tata yang aku buka Tali tu je yang hangit. Ni ada satu. Ni daging sambal kentang. Ni ada kentang. Kacau. Apa tu? Cari apa juga? Ni tu. Nampak sedap. Pray for you. So kita dah ambil gambar. So kita nak makan. Kita nak makan. Kita ada air oasis. Duit aku mana? Tak jumpa bank. Kau tak jumpa bank. Kau depan Oh. Kita makan buras dulu. Mana gunting weh? Cerita apa ni? Bukan pisang. Tak tengok pun. Tak nampak. Weh, aku tengok ni kat wayang. Lepas tu aku tidur dah sebab aku tutup mata, aku takut. Bapak tahun bila ni nak wayang? Ya dah lama lah. Aku pernah tertidur tengok wayang tengok cerita Transformer. Transformer. Kau movie apa je kau tak tidur eh? Ha? Tak tahu apa kau nak tahu lagi. Sambil study. Bukan tak tidur. Oh, tu orang-orang pandai. Kau tengah kena rakam suka? Ya, aku tengah nak buat taste test ni. Baru? Taste test. Borasak ni boleh makan dengan rendang ke? Boleh. Boleh. Takkan tak boleh. Apa benda boleh? Lama naik. Yes. This is Borasak tak better sabar. than last year bro. Sabar macam tu lah. Kenapa rendang? Besar lagi sikit lah. Yang kita makan ni dekat budak DF tu. Siapa yang buat Hazim Zuku tau. Hazim tu, aku tolong ikat burus dia. Nak tu. Dia orang mana Azim tu? Orang Selangor. Apa keadaan? Tak boleh sebab aku selalu cakap dengan dia. Aku nak buras tapi susah. Hazim suka try. Susah sangat ke? Biar aku buat. Dia buat lagi. Jadi? Dia sensitif minta maaf ni. Kafif. Boleh kan? Kau.
Pagi tadi dah buat dosa dengan aku. Kau cari gaduh dulu dengan aku. Boleh. Okay. This is buras. Palekok. Ayam lekok. Lengkuas. Apa-apalah namanya. Palekok. Palekok. Ayam green tea. Ayam green tea. Palekok. Batu dia macam Ni sambal daging goreng. Wow. Ni 3 tahun sudah tak makan guys. Kalau mau cari ni di kenduri kahwin saya ada. Kau cari masa dengan aku lagi. Aku tanya. Aku tengok kau ni marah je. Mana pisau? Apa? Tahu, apa? Tak lah. Pisau. Wow. Ikut mana? Kau tahu apa? Haziq pisau? Oh, sorry. Yang aku tanya tadi. Dengar lah. Tak dengar. Dia dah borak dengan aku. Apa? Minta maaf. Apa dah? Aku ni tak ada raya ni aku rasa. Lah puji masukkan dulu. Kau nak apa? Nak ni lah. Biasa orang tua Habis semua pinggan-pinggan dia keluar. Ya doh. Yang dalam kabinet banyak kan. Memang. Tapi benda tu wujud time raya je pinggan tu. Yes, tak tahu orang ke Makan warna berapa. macam oren-oren ke? Merah. Kau kacang dengan tempet. Patutnya ada warna oren lah. Apa nama tu? Saffron. Saffron bukan nama company. Bukan yang daun. Kalau ada sate. bunga ke apa. Mana ada level. Ya, pedas. Sate pula. Belah bantai jangan banyak lah. Makan sate. Masih lah mesti scoop dengan daging tu. Makan sate boleh selesa. Dia je kau. Dia ada. Makan Ilham. Bukan puas-puas. Kau makan benda-benda yang Berkarbon tu. berkarbon hitam tu cancer. Berasak yang janganlah makan daun dia. Hanyut cancer. Tapi kalau nak counter kena makan timun dengan bawang tu. Timun tu makan sebab nak bagi sejuk je kan. Tak tahu tapi orang kata nak counter tu. Counter ni macam bagi sejuk. Semualah kanser. Kubis goreng kanser. Tapi kau goreng memang tak elok pun. Aku je aku boleh makan. Ikan keli pun cancer juga sebenarnya. Kali. Ya sebab dia pada lumpur. Tak ada. Yang kedua tak terima. Kau ni tadi kau pergi patah. Dia setapai. Sate pun aku tak terima. Nak ni? Macam mana aku makan sebenar dia? Ambil palekok. Palekok. Sambal. Macam mana? Bahagian apa yang sedap? Kenapa besar-besar palekoknya? Aku salah pilih ayam. What say you? Sekejap. 8 ke 10? 8/10. Apa je? Okay. Lepas tambah palekoknya tambah apa? Sambal daging. Sambal daging. Sambal daging juga. Tak ada macam palekok. Sambal. Tak tahu apa nama dia sambal. Sambal Sorry, sapi. guys. Tak ada, dia tak ada nama khas. Makan dia buat. Makan. Terus. Terus. Okay, dah siap. Burasak bersama palekok dan Sambal daging. sambal daging. Okey. Maksudnya makan macam mana? Makan je lah macam Dia macam wow, ni apa? Makanan Sabahan. Bugis. Bugis. Kalau di Semenanjung tak ada. Kenapa aku tak endon? Okay. Ada satu lagi mesti sama. Walah. Bugis mana ni? Tak apa, aku dah bawa. Kau duduk je situ. Siap dengan sampai naik metro. Malu Diorang malu guys. Pakai baju raya jalan keluar. Malu gila guys. Rasa tahu. So hi guys. Again. Sekarang ni kita tengah berjalan dekat Bordeaux punya city center. Sekarang ni kita berada dekat Sagrada Familia. Belum lagi. Ni ke dia punya taman? Ni ke kangkang? Ni plus dia kangkang. Kat sini lah tempat. Plus the kangkang. Tak ingat tak Afif? Tak ingat Ya, ke? sini dulu ada Ferris wheel. Top Ferris. Kosong kepala ni. Ya je kau. Dia punya cerita tak boleh percaya lah guys. Assalamualaikum guys. Annyeonghaseyo. Hai guys. Burinan. Bordeaux iseo. Kita nak tangkap gambar, nak cari tempat yang awak. Nak buat TikTok. So nantikan TikTok di IG Pika. Tutorial dan satu TikTok.
Dah pause dah weh. Dah terpos dah. Macam mana? Boleh tak? Tak cancel tunggu pause? dia. Nanti kalau tahu hilang tu, ke kalau letak in private Faham. je. Ni follow dia. Follow TikTok Pika. Ada 10.2k like. Ada lagi. Sesi. So dah habis dah Ni sesi. je lah raya kita hari ni. ke? Jom Bye. Ambil gambar ramai-ramai lah. Jom. Cuba letak sini. Okay guys, terus dekat Limonch punya Limonch Taman Podo. Cafe. Makanan kat rumah tu banyak. Kan nak kencing. Kencing. Dia pula lah, duduklah dulu. Phone aku. So basically sekarang ni sikit, turun bawah sikit. Okay, kita sekarang dekat mana? Dekat Jardin Public. Okay, Jardin Public, Jardin Public de Bordeaux. So kita orang tengah celebrate raya sebenarnya. Macam ni. Macam ni. Nampak tak? Masing-masing tengah ambil gambar. Ni contoh lagi. Nampak tengah ambil gambar. Nampak tu? Nampak tu tengah ambil gambar? So kita sebenarnya tak tahu tu. Hi guys. Aku tak tahu tu nak cakap apa. So selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Beres. Dari Zamzuri. Hai. Macam mana nak zoom? Kau tekan kat tepi. Tu nampak je. Tu diorang. Nampak tak? That girl.